macam tak pernah tengok ibu mertuaku je. Kalau dia kata tak suka dia, tak keturunan dia pun dia tak suka tau. Salma, biarlah. Nanti abang akan jumpa dengan Tok Imam, minta dia tolong nasihatkan Wanjah tu. Tolong ambil dia orang ni. Iyalah bang. Ayoi! 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 Ayoi, lagi mana ni? Ayoi, sini. Ayoi! Ayoi, ayoi. Ayoi! Jom. Tak nak. Balik, kita balik dulu Ayoi. Tak apa, nanti kita datang lagi. Tak nak balik. Nak duduk dengan ibu. Ibu. Ayoi, dengar sini. Tak nak. Sini, masuk kereta. Tak nak balik. Jom, kita balik dulu Ayoi. Tak Sabar ya, nak, tak nak sabar. balik. Nak duduk dengan ibu. Tak apa, nanti kita datang jumpa ibu lagi. Tak apa. Tak nak, Tak apa, nak duduk dengan tak ibu. apa, tak apa. Nanti kita datang balik. Tak nak duduk dengan ibu. Sekejap, Ayoi. Sabarlah. Tak nak duduk dengan ibu. Ayoi. Dah sampai dah cucu-cucu nenek. Kenapa tak naik? Mai naik, mai. Adik. Ayoi, Angah. Mai naik, mai. Salma tadi, jomlah naik dulu. Alah, tak apalah Mak Wan. Ni pun macam dah senja ni. Budak-budak kat rumah tu. Oh, yalah. Adik duduk dengan nenek ya. Ada abang, ada Angah. Nanti Along pun balik sini, kan? Duduk dengan nenek ya sayang ya. Oh, baik dia. Pandai. Kalau begitu, kami minta diri dulu Mak Wan. Kami gerak dulu. Bye. Jaga adik ya. Ingat, baik-baik duduk rumah nenek Jom. Yang balik dulu ya, Mak Wan. Ya. Terima kasih. Bye-bye. Along. Ibu dah mati. Bukan semua benda dalam rumah ni aku yang siapkan. Korang nak apa-apa, kena usaha sendiri. Buat sendiri. Bangun pukul 5.30 pagi, siap kemas bilik ni nampak semua bersih. Lepas tu, kau abang pergi siapkan makanan sarapan pagi untuk adik kau. Faham? Faham. Kau ni kenapa? Yang kau diam jadi batu ni, aku dah terpekik terlolong. Kau diam je, tak kerti nak jawab. Kau faham ke tak? Fahamlah. Aduh, sakit. Sakit. Habis. Tak bagi tahu aku pun nak sekolah hari ni. Semalam kan Alung dah beritahu nenek. Kan kau kata sekolah pukul 1.30. Ni baru pukul 9. Dah nak pergi dah. Alung kena naik bas. Mak Angah tak nak hantar. Mak Angah cakap sekolah Alung jauh. Nanti habis duit minyak kereta dia. Duit. Kau tahu tak? Sejak engkau 4 beradik menumpang dekat rumah ni, dah beribu duit aku habis. Bayar ubat engkau aja dah beratus-ratus. Makan lagi, yuran lagi, belanja sekolah lah, buku lah, apalah. Macam-macam. Habis luak duit aku. Nah, ambil duit tu. Tak cukup, balik jalan kaki. Jangan nak mengada-ngada, asyik nak minta duit aja. Ni kenapa ni, Long? Macam kena rotan ni. Cakap dengan makcik siapa?